Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya nak tunjukkan macam mana kita nak dapatkan link kedai untuk kita promote. Okey, mula-mula kita login dulu. Bila dah login, kita boleh cari kita punya produk ataupun kita boleh scroll mana-mana yang ada lah. Okey. Contohnya kalau kita nak ambil link kedai tu daripada sini, okey. Kita pilih je. Okey, contohnya kita ambil yang workshop. Okey, workshop nak AI ni. Dekat bawah gambar ni ada dua ikon tau. Okey, kita pilih yang belah kanan. Okey, yang ni kiri, yang ni kanan. Okey, kita klik yang belah kanan ni. Okey, lepas tu kita copy, kita salin. Kita klik dekat sini. So, maksudnya kita dah copy dah. Okey, ataupun lagi satu cara, kita boleh cari produk dekat sini. Okey, so kita type lah workshop. Okey, bila workshop dah akan keluar macam ni. Pun sama juga, ada ikon dekat sini. Kita boleh klik yang belah kanan ni dan kita salin, kita copy. Ataupun kita boleh klik je produk tu. Okey, dekat sini pun ada juga link. Okey, share produk ataupun share store. Kita klik share store. Kita boleh klik salin. Okey, kalau klik yang kongsi dia akan terus buka browser lain lah. Okey, kita klik je salin. Lepas tu kita, okey ni contoh lah. Okey, kita buka browser lain. Kita paste link shop tersebut. Okey, ini contoh bila kita dah paste link tersebut. Ni adalah kedai punya landing page lah. Okey, ini produk-produk yang dia ada. Okey, itu saja. Terima kasih.